Kehilangannya terasa, sunyi di sayap, tumpul di serangan. Namun kini, satu bayangan kembali muncul, dan hanya dengan dua kata ringkas, Arif Aiman Hanapi membuat seluruh penyokong Johor Darul Ta'zim tersentak, sesuatu yang besar bakal berlaku. Pemain sayap sensasi Arif Aiman Hanapi kembali mencuri perhatian peminat bola sepak tempatan, apabila memberi satu lagi petanda positif mengenai tahap kecergasannya. Bintang muda Johor Darul Ta'zim itu dilihat semakin hampir, untuk kembali beraksi di padang selepas sekian lama berehat akibat kecederaan. Dalam suasana penuh debaran, dan harapan yang tidak pernah padam, perkembangan ini hadir sebagai satu khabar yang cukup menggembirakan buat penyokong Harimau Selatan. Nama Arif Aiman bukan sekadar pemain biasa, beliau adalah nadi kreativiti, pemecah kebuntuan, dan simbol kebangkitan bola sepak moden Malaysia. Maka, setiap perkembangan tentang dirinya sentiasa dinantikan dengan penuh rasa ingin tahu. Untuk memahami betapa pentingnya detik ini, kita perlu kembali ke November tahun lalu. Ketika itu, Arif Aiman mengalami kecederaan sewaktu menjalankan tugas bersama skuad kebangsaan. Detik tersebut bukan sahaja mengejutkan penyokong, malah memberi tamparan hebat kepada JDT yang bergantung kepada kelincahan dan kecerdikan beliau di bahagian sayap. Sejak daripada itu, Arif terpaksa melalui tempoh pemulihan yang panjang, penuh cabaran, penuh kesabaran, dan penuh disiplin. Bagi seorang pemain profesional, berada di luar padang bukanlah sesuatu yang mudah. Ia menguji mental, emosi, dan semangat juang seseorang atlet. Namun begitu, Arif Aiman bukanlah nama yang mudah mengalah. Walaupun tidak diturunkan ketika aksi suku akhir Liga Juara-Juara Asia Elit menentang Al-Ahli di Jeddah, kehadiran beliau bersama skuad tetap memberi isyarat penting. Ia bukan sekadar perjalanan biasa, tetapi satu petunjuk bahawa beliau sudah semakin hampir untuk kembali ke tahap kompetitif. Di Stadium Al-Inma, kelibat Arif mungkin tidak menghiasi padang, namun aura dan semangatnya tetap dirasai. Rakan sepasukan, jurulatih, dan penyokong tahu, kehadiran beliau di sana bukan kebetulan. Ia adalah sebahagian daripada proses kebangkitan semula seorang pemain elit. Dan kemudian, satu kenyataan ringkas tetapi cukup bermakna muncul di media sosial. Semakin hampir, dua perkataan itu mungkin tampak sederhana. Namun bagi peminat bola sepak Malaysia, ia membawa makna yang sangat besar. Ia seperti satu janji, bahawa kepulangan Arif Aiman ke Padang Hijau hanyalah soal masa. Dari sudut analisis, kenyataan tersebut menunjukkan bahawa tahap kecergasan beliau kini berada di fasa akhir pemulihan. Biasanya, pemain yang sudah mula memberi isyarat sebegini berada pada tahap di mana mereka hampir bersedia untuk kembali menyertai latihan penuh bersama pasukan. Lebih menarik, rekod prestasi Arif sebelum kecederaan menjadikan kepulangannya sesuatu yang dinanti-nantikan. Kali terakhir beliau beraksi di pentas ACLE adalah ketika menentang Shanghai Shenhua pada 5 November 2025. Dalam perlawanan tersebut, beliau mempamerkan aksi yang cukup meyakinkan, seperti biasa. Sepanjang musim 2025 hingga 26, Arif telah mencatatkan penglibatan dalam 21 jaringan JDT dalam semua kejohanan. Statistik ini bukan sekadar angka, ia adalah bukti jelas betapa besarnya impak beliau kepada pasukan. Sebagai pemenang hat-trick anugerah pemain paling bernilai, MVP, Liga Malaysia, Arif Aiman telah meletakkan dirinya dalam kelas tersendiri. Keupayaan beliau untuk mencipta peluang, menjaringkan gol, dan mengubah tempo permainan menjadikannya aset paling berharga buat JDT. Namun, bola sepak bukan sekadar tentang statistik. Ia tentang emosi, tentang momen, tentang keajaiban yang berlaku dalam sekelip mata. Dan Arif Aiman adalah pemain yang sering mencipta momen tersebut. Kepulangannya kelak dijangka memberi impak besar kepada corak permainan JDT.
Dengan gaya permainan yang pantas, teknikal, dan agresif, beliau mampu membuka ruang di bahagian sayap serta memberi dimensi tambahan kepada serangan pasukan. Lebih daripada itu, kehadiran Arif juga memberi suntikan moral kepada rakan sepasukan. Dalam dunia bola sepak, semangat pasukan sering kali dipengaruhi oleh kehadiran pemain utama. Dan tidak dapat dinafikan, Arif adalah salah seorang daripadanya. Dari sudut taktikal, jurulatih JDT pasti akan mempunyai lebih banyak pilihan apabila beliau kembali. Fleksibiliti Arif untuk bermain di kedua-dua sayap, serta kebolehannya untuk memotong ke dalam menjadikannya ancaman berterusan kepada pertahanan lawan. Bagi penyokong pula, kepulangan Arif adalah seperti menunggu kepulangan seorang wira. Setiap larian, setiap sentuhan bola, setiap percubaan akan disambut dengan sorakan gemuruh. Namun begitu, satu perkara yang pasti, kepulangan beliau perlu diurus dengan teliti. Dalam bola sepak moden, aspek kecergasan dan pencegahan kecederaan adalah sangat penting. JDT pastinya tidak mahu mengambil risiko dengan menurunkan Arif terlalu awal. Kesabaran adalah kunci, dan berdasarkan perkembangan semasa, segala-galanya menunjukkan bahawa Arif Aiman berada di landasan yang tepat untuk kembali. Persoalannya kini, bilakah detik itu akan tiba? Adakah dalam beberapa minggu, atau mungkin lebih awal daripada jangkaan? Apapun jawapannya, satu perkara yang pasti, bola sepak Malaysia sedang menantikan kepulangan seorang bintang. Dan apabila saat itu tiba, Padang akan kembali menyaksikan kelincahan luar biasa, kreativiti tanpa batas, dan magis yang hanya dimiliki oleh seorang pemain bernama Arif Aiman Hanapi. Semakin hampir, pendek, tetapi cukup untuk membuat seluruh penyokong tersenyum penuh harapan.